Bekas tandas bersih macam ni aku sangat recommend untuk korang dapatkan. Sebenarnya yang aku ni ada tangkai dekat bahagian tepi kiri kanan. Kiranya yang ni memang lama dah aku beli, dekat setahun lebih dah. Kiranya stok pun dah tak ada dan beg kuning dia pun dah tutup. Tapi kalau korang tekan dekat beg kuning, yang ni tak ada pemegang dekat sisi kiri dan kanan, tapi masih lagi sama kualitinya. Kelemahan stainless steel yang ini dia agak berat je, tapi kelebihan dia lebih banyak. Yang mana bila korang guna tandas bersih yang stainless steel macam gini, bau pun lebih kurang. Lepas tu dekat bahagian bawah dia tu, kiranya kalau korang nak tarik pun tak melekat banyak sangat seperti kalau korang guna litter box yang plastik. Lepas tu paling best sekali, senang nak dibersihkan. Kiranya kalau korang lap pakai wap tisu pun mudah je nak bersihkan, dan kalau nak basuh pun tak ambil masa yang lama, tak perlu nak rendam dulu. Kalau ada bahagian tempat yang cair-cair bila kucing cherry berry kan, memang sangat mudah nak bersihkan. Pembersih yang aku guna tu adalah Cage and Floor Cleaner daripada Nanovac. Ini bagus untuk kills virus dan bakteria dan digunakan untuk kita eliminate stain dan juga bau busuk. Dan paling best sekali, 1 liter ni korang boleh bancuh lagi untuk buat 25 botol semburan cuci yang baru untuk korang jadikan sebagai pencuci harian, seperti nak lap-lap dekat bahagian kucing-kucing korang selalu duduk, berak, ataupun kadang-kadang tu diorang tarik bontot, ataupun kalau nak spray dekat bahagian litter box tadi tak nak cuci pun sangat bagus. Untuk cucian tadi tu paling penting sekali pet friendly. Kalau kena dekat badan kucing takkan ada rashes dan juga tidak memudaratkan.